Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, ikhwan, kita ada seminar berkenaan dengan membimbing rumah tangga bahagia. Seminar ini, ikhwan, berkaitan dengan bagaimana kita memperlihatkan kepada masyarakat muda. Sasaran seminar ini adalah masyarakat muda. Masyarakat muda yang menghadapi dilema rumah tangga, dilema sebelum kahwin, dilema dalam proses kahwin, dan dilema sesudah kahwin. Seminar ini bertujuan untuk membimbing rumah tangga bahagia. Satu bimbingan, satu kata orang tua, satu petua. Hakikatnya kebahagiaan adalah anugerah daripada Allah. Tapi kita mencari, kita kena search kebahagiaan. Di sini akan cuba dipaparkan bagaimana berkenaan dengan persiapan-persiapan kahwin, persiapan-persiapan perkahwinan mengikut aturan agama. Bagaimana memilih pasangan, bagaimana meminang. Walaupun target dia orang muda, tapi orang tua terlibat. Sebab pinang meminang ni urusan ibu dan bapa. Urusan orang yang berusia. Di sini, seminar ini akan mendedahkan bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah. Ada beberapa perkara di antara adat yang dilakukan dengan agama yang menentukan bimbingan. Adat berdasarkan pengalaman, tetapi agama adalah wahyu, agama adalah syariat. Agama bukan pengalaman, agama bukan suatu rekaan, agama datangnya daripada Allah, syariat. Allah itu pembuat agama. Manakala adat ini dia berkaitan dengan pengalaman, dengan perkara-perkara yang pernah berlaku oleh orang zaman dahulu. Ada beberapa perkara dalam hal pinang meminang, risik-merisik yang bercanggah dengan adat. Yang adat itu bercanggah dengan agama. Seminar ini akan cuba memberi penjelasan bagaimana peminangannya sepatutnya, bagaimana memilih bakal jodoh. Ini bukan seminar mencari jodoh, bimbingan, melihat kepada petunjuk Rasulullah SAW. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan nak memilih di mana. Kadang rupa parah elok, pekerjaan elok, kesemuanya elok. Tetapi dua perkara yang agama sebut, akhlaknya dan agamanya. Apabila datang kepada kamu seorang yang kamu suka akhlaknya dan agamanya, Nabi kata jangan tolak pinangan itu. Yang kamu suka akhlaknya dan agamanya. Di sini akan dibincangkan tentang panduan berkaitan dengan suami isteri, berkaitan dengan kenuri kenara. Paling menarik, di sini ada perbincangan berkenaan dengan bagaimana sunnah memberi pandangan tentang hubungan suami isteri. Ini yang paling best. Apa itu romantik? Agama ada panduan dia. Agama ada panduan dia. Bagaimana agama menyebut tentang si dara dan si janda. Ada hadisnya. Ada sahabat kahwin dara, ada sahabat kahwin janda. Nabi sendiri, Nabi kahwin janda dan Nabi kahwin dara. Apa sebutan Nabi? Apa yang agama sebut tentang perkara ini akan dibincangkan di dalam seminar ini. Dan petunjuk, bimbingan, bagaimana kita berkongsi, merangka, kita merangka kepada rumah tangga sakinah. Maka bagi yang ada kesempatan, ada masa, ada ruang waktu, silalah kita mendaftar kepada seminar bimbingan rumah tangga bahagia. Dengan tajuknya sebelum perkahwinan, hubungan intim dan ikatan cinta sepanjang hayat. Sahabat yang dimuliakan, kerana seminar ini jarang-jarang ditaja dan dianjurkan, maka segeralah mendaftar. Seorang tidak mahal, hanya 100 seorang. Daripada 8 pagi sampai 5 petang. Dengan 3 pembentangan retas kerja. Yang pertama berkaitan dengan urusan sebelum perkahwinan. Kedua, berkaitan dengan hubungan intim dalam perkahwinan. Dan ketiga, berkaitan dengan bagaimana keutamaan mendidik anak dan bagaimana keperluan dan cara-cara bimbingan yang ada dalam agama untuk mendidik anak. Semoga dirahmati Allah. Ambillah masa yang manfaat ini. Daftarlah dengan segera. Semoga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan tak daftar. Daftar.